YouTube dan subscribe channel guys. Okey, aku orang Pahang negeri Patin Tempoyak. Jumpa awek Pahang bikin mata terbeliak. Dari Bentong ke Termelo singgah ke Kuantan, cuba pergi raup nikmatnya makan durian. Orang Pahang baik hati, cantik macam Datuk Siti. Pahlawan mat kilau kita sentiasa diingati. Orang Pahang baik hati, cantik macam Datuk Siti. Semoga orang Pahang berjuangnya sampai mati. Oh yeah, oh yeah. So hari ni apa yang saya nak buat adalah kita siap ni. Sekarang ni dekat kedai makan. Tengah tunggu video kan. Video MG akan sampai dekat bus stop depan sana tu. So kita tengah menunggu dia lah. Aku sedih makan sekejap ke ni. Saya order nasi lemak ayam untuk sarapan pagi ni. So korang buat yang baru saya jumpa channel saya ni, jangan lupa like, share and comment dan subscribe je. Alhamdulillah sekarang ni dah dekat 200 subscriber. So 200 subscriber ni please support saya. Konten-konten yang akan datang sepanjang hari ni saya akan buat konten sepanjang saya buka kelas MBA hari ni. Okay, so stay tune. Tengok tu makanan saya dah sampai. Lamanya tak makan nasi lemak ayam ni. Biasa nasi lemak biasa je dengan telur kan. Tengok telur dia sebelah weh. Sebelah telur dia apa gila. Ayam pun besar oh. Ayam pun besar gila. Nasi lemak, sambal. Kita akan tengok sambal. Sambal sedap tak sedap? Biasa kalau sedap sambal, sedaplah nasi lemak dia kan. Macam tu je. So ya, saya nak makan dulu okey. Sekejap lagi kita sambung video. Yeay, dapat jumpa. Ada comelnya. My leader kesayangan ni. Leader kesayangan saya. Tania, sampai. Pukul apa bangun ni? Allah, hebat betul. 4 pagi. 4 pagi. Astagfirullahalazim. InsyaAllah. Kita perinting. Moga awak cepat berjaya. Amin. Cepat sukses. Apa yang awak buat ni, Allah nampak. InsyaAllah. Amin. Usaha yang awak buat ni. Comellah Kak Dini. Guys, so sekarang ni saya dah sampai dekat Hill Park. Dia ni dalam ni kita akan buat kelas sikit lah. So tentu kita ada sikit lah untuk hari ni. Kan. Ini leader lama saya. Kak Liana. Comel je. Comel kan? Comel raya. Terima kasih. Raya kat mana tahun ni? Raya kat mana Kak Liana? Nampak Kak Noli cantik dah. Jangan sampai kisah saya juga kan. Cantik gila Kak Noli kan sekarang? So hari ni akan ada sedikit kelas lah. Okay. Hai Kak Rodia. Kak. Thank you. Kak Rodia. Salah seorang ahli MW juga. Ni orang hebat ni. Orang hebat MW ni. Hari ni kita ada sikit potluck. Wah, macam-macam makanan ada. Ada apa ni? Popia sira kan? Popia sira. Ada sambal belacan, ada salad. Dan ni mihun goreng Kak Tini bawa. Sedapnya. Macam-macam weh. Ni spaghetti carbonara. Ya Allah, sedap-sedapnya makanan. Cantik kan? Ni suasana dekat dalam kelas kita. Perempuan-perempuan biasalah akan bergosip-gosip dulu. Sebab mak ayah si Anis tu ada orang lain kat sana. Mak ayah Anis. Adik dia. Buat kelas lama macam ni, kan? Tersimpan kan. Jadi kita ada a few sharing. Kita ada sharing daripada individual
kita akan ada sharing daripada Didi Noli, kita akan ada sharing daripada Kak Dini, dan boleh sebagai closing nantilah bagi melengkapi kita punya pertemuan hari ini. So hari ini yang datang hari ini adalah insan-insan terpilih. Sebab apa? Yang ni. Ni siapa? Yang tu kan? Okey, ni downline. Ada saya tak? Nampak tak? Upline, bila kita kenalkan downline kita kat dia tahu apa yang dia boleh bantu kita. Mesti saya kerja, tapi downline boleh pergi. Kak Dini terus jumpa dia orang. Saya tak tahu pun Kak Dini buat appointment dengan dia orang. Nampak tak? Yang 37, so jadi 100 lebih. Saya rasa umur 100 lebih saya tak ada yang punya ni. Kecuali Dr. Mahathir je umur 1 tahun. Maksudnya, apa tu end kan? Tapi kita tengok makanan kita apa semua rasa umur 100 ni tak ada yang ramai yang boleh bertahan sampai umur 100. Maksud saya rasa macam kalau kita dah ada usaha sihat, ada duit, why not kita beli sendiri kan? Kalau nak tunggu memang lambat. So itulah PY saya yang sangat kuat. Okay? Kalau orang tanya lah, kenapa tak nak beli kereta dulu ke rumah dulu? Sudah tahu kan PY saya kan? Saya tak cukupkan 100,000 kan? Itulah PY saya. Tapi saya okey je kalau orang nak tanya. Saya tak masalah, memang yang tu nombor 2. Saya rasa tekan haji dulu. Yang kita boleh dapat. Okey, lagi yang mana ni? You rasa mana? Lagi semua Lagi semua? Boleh, lagi semua. Tapi dalam banyak-banyak mana yang pilih? Cruise. Secara jujur je lah. Cruise. European cruise. Tapi nak dirasa insyaAllah. Sebab ini tak tanya kalau bukan macam tu. Sebab yang ni biasa. Tapi ini pun ramai yang pergi. Betul tak? Yang ni boleh pergi. Tak nak kata biasa. Yang ni pun memang sangat best. Tapi saya percaya yang ni sebab 2016 memang Amy hantar. Amy hantar pergi ke MPHQ Michigan. Mungkin dia transit je, tak ada masalah. Sekejap dia singgah kan. Setakat 2 hari, 3 hari ikut singgah. Dan biasa insyaAllah yang ni. Dan sebenarnya kalau cruise, biasanya cruise antara top punya pelancong adalah MB. Dan paling top of course lah Alaska. Sebab apa? Kosnya sangat mahal. Tapi kalau nak tanya leaders, Nadia Cik Mak, Ustazah Zulena, mereka yang dah pergi ke European cruise tahun bila? 2015 16. Saya ingat bila dia pergi, dia kata dia orang tak akan lupakan pelancong kat sana lagi best. Saya tanya dia, saya pergi Alaska, saya tanya mana lagi best? Dia sembang dalam cruise kan, mana lagi best lah? Pergi Mediterranean, rasanya dia pergi Mediterranean cruise. Mediterranean cruise ke dengan Alaska? Saya tanya. Dia kata, Mediterranean pun lagi best. Maksudnya dia pergi 6 buah bandar, kan 6 buah negara, sampai macam tu lah. Sekarang ni dah habis dah pun untuk bagi kelas ilmu hari ni lah. So dia kata setiap minggu dia akan ada kelas yang kita kena join lah untuk program ilmu ni. So sekarang ni saya nak makan. Ada sikit potluck, so kita makan dulu. Nanti kita sambungkan video. Okay? So jumpa sekejap lagi. Dah nak balik dah. Dah kemas-kemas. Kak Dini, thank you tau untuk kelas hari ni. Cantiknya. Cepat-cepat capai call. Pergi melancong bersama, insyaAllah kan. Bayangkan kita bekerja bersama, lepas tu kita boleh berjalan bersama-sama. Seronoknya, Masya Allah. Thank you Kak Dini. Nak balik dah. Bye. Jumpa lagi nanti. Bye. Bye. So tengok dekat YouTube Tengok kat YouTube. Tengok dekat YouTube nanti. Bye. Semua jumpa lagi. So thank you buat semua yang dah menonton video saya ni. Siapa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like and share. So road to 200. Thank you guys. Bye. Jumpa lagi di next video.